Adakah anda bersedia untuk mencuri perhatian dengan salah satu SUV elektrik paling bergaya di pasaran? Hari ini, kami akan mengupas segala yang anda perlu tahu tentang BYD Atto 3 2025 edisi Forest Green, warna edisi terhad yang benar-benar mengubah permainan EV. Hai semua, selamat datang ke Autotech Malaysia, saluran anda untuk berita terkini, ulasan, dan info menarik tentang kereta, motosikal, serta teknologi otomotif terkini. Jika anda peminat dunia otomotif, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang kemas kini. BYD Atto 3 2025 Forest Green adalah tambahan menarik dalam barisan BYD, menawarkan pilihan warna yang segar dan berani. Edisi Forest Green ini pertama kali diperkenalkan di Auto Expo 2023 di India dan pantas menarik perhatian peminat EV. Dihasilkan terhad kepada 1,200 unit di India, model ini dijual pada harga RM34.49 lah. Harga ex-showroom menonjolkan keunikan eksklusifnya. Di Australia, warna Forest Green ini dibuka untuk tempahan baharu bermula Januari 2023 dengan tambahan AUD $700 daripada harga asas. Manakala di Nepal, hanya 100 unit edisi khas ini dilancarkan, dijual pada harga RM66 Nepal 88 lah, menawarkan alternatif premium kepada varian superior sedia ada. Walaupun tampil dengan warna baru yang menarik, edisi Forest Green ini mengekalkan semua ciri premium yang menjadikan Atto 3 begitu popular di seluruh dunia. Ia dilengkapi dengan bateri Blade 60.48 kWh yang mampu memberikan jarak pemanduan sejauh 521 km mengikut pensijilan arai. Bahagian dalamannya menampilkan skrin infotainment berputar bersaiz 12.8 inci yang boleh diposisikan secara menegak atau mendatar untuk kemudahan pengguna. Selain itu, Atto 3 turut dilengkapi dengan sistem bantuan pemandu tahap 2 ADAS yang merangkumi ciri seperti kawalan pelayaran adaptif, bantuan mengekalkan lorong, dan brek kecemasan automatik. Antara ciri premium lain termasuk bumbung matahari panorama, pengecasan telefon pintar tanpa wayar, lampu suasana berwarna-warni, dan tempat duduk hadapan larasan elektrik untuk pengalaman memandu yang lebih selesa dan berteknologi tinggi. Setakat ini, tiada maklumat rasmi tentang pelancaran BYD Atto 3 Forest Green di Malaysia atau Pakistan. Jika berminat, anda digalakkan untuk menghubungi pengedar sah BYD berdekatan. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, kongsikan video ini dengan rakan-rakan, dan tinggalkan komen di bawah, adakah anda pilih Forest Green atau warna klasik lain. Jumpa lagi di video seterusnya.